Kita singgah makan di sini. Enak. Mana dapat? Jadi paku. Iya pula. Macam mana ni apa? Assalamualaikum dan selamat pagi. Kali ni trip kami ke Kuala Kubu Road Campsite. Tak jauh pun dari rumah. Okey. Terima kasih support dan saksikan vlog kami. Bye. Pagi-pagi pakai barang, naik kereta terus terbang, cari sungai, cari tenang. Holiday saking memang menang. Camping holiday, happy sampai balik nanti. Api unggun bawa kita lagi, kali campus balik. Kita buka dia. Ni itu dia gambar. Wanginya. Ini dia. Itu. Okey. Dah. Dia besar juga ah. Ini depan situ. Betul. Dia pintu masuk keluar masuk belakang depan boleh. Kita Di bawah bintang kita bercerita, angin malam bisik rindu tanpa henti, kopi hangat belah tawa mengalun, suara alam menari di lembut bayu. Di kali kampus, wow 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 wow. Okey, Assalamualaikum semua.
Ni kemah Villa Lido, Samin. Okey, ni lah hitungnya. Kalau disiap macam kumbang badak. Okey. Kuman tanduk. Okey, ni boleh buka kalau kita nak buat. Kemah area lebih besar lah. Kita zip ni. Okay. Kita boleh letak sini. Apa tak sini bawah sini boleh. Hubung tali ataupun hubung pole untuk perbolosan ataupun tak ada bahan lah dalam kemah kita ni. Okay. Kalau nak, kalau tak nak boleh, kalau nak guna pun tak boleh. Kalau tak nak guna pun tak boleh. Saya tambah esok minta gantung tadi untuk lampu-lampu. Boleh tutup habis. Dia tegak sangat. Tegak sangat. Okay, di dalam ni kita letak untuk dia ada air. Kita gulung. Ini kita tarik hancur. Ketinggian dia bang? Ketinggian saya 165. Pegang. Nganga mata kepala saya 165. Ni depan sikit ada kurang 170. Ventilation? Okey, boleh letak satu swing, satu pintu. Ada ruang untuk sebelah sini. Kalau pasang swing sini dah boleh. Okay, ini pintu belakang ni. Pintu belakang ni pertama juga. Kemah ni besar jugalah. Kemah ni besar jugalah. Kalau untuk 4 orang muat. Ini untuk udara pakai netting. Pakai netting. Okey. Tu ventilation di atas kepala abah tu? Ni. Tak gantung. Satu untuk gantungan. Okey. Kita boleh tak habis. Boleh apa? Ikat lipat gulung tepi. Gulung ke tepi pun boleh. So pakai je lah netting dalam tu. Kan? Pakai netting je. Pakai netting boleh. Ini tepi hujan kena tutup. Udaraan ni. Kat sisi kemah tu pun ada. Dia bergabung dia punya hotel area dengan kokpit lah. Ini adalah hadiah sepenuh camping baru ni. Ya, saja. Betul kan? Betul sikit. Depan sikit nampak kemah. Kawan memang menyampang. Kemah apa tu? Kemah apa tu? Wan dapat hadiah. Oi. Apa? Tahniah Wan. Tahniah. Salam. Masih. Teman. Boleh ambil nak ambil. Ni hadiah sepenuh ia nak bersalin ke? Hey, jom kita jalan masuk hutan cari ketenangan. Kali campur semua dapat api camping sampai hutan. Kali campus, camping happy, always on the go. Bukit sungai, kita ada sama hari, and again,
Jolly campers, jumping happy, always on the go. Bukan sungai kita reda sama, enjoy hidup ramai-ramai. Yeah. Petang ceria cerita bersamamu berodinda, mengembirakan hati, jalan kita penuh warna dan tawa. Hidup ini kita rayakan selamanya. Berjadi campers, wow, camping happy, always on the go. Bukit sungai kita rada sama, enjoy hidup ramai-ramai. Yeah. Di bawah bintang kita bercerita, angin malam bisik rindu tanpa henti, kopi hangat belah tawa mengalun, suara alam menari di lembut bayu. Di kali kampus, wow, 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 wow. Malam ini santai penuh cinta, berkumpul kita dalam satu jiwa. Hope and laughter, early after. Malam ini rakam memori bersama. Gitar tua, bawa kenangan lama, suara ada hadang.